dalam kesungguhan kita membina dan mengembangkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia serta tamadun bangsa di rantau ini, kerjasama dari pelbagai pihak amatlah diperlukan. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan warisan agung dari Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam serta Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia atas komitmen kolaborasi yang terus terjalin dengan baik. Nantinya akan menjadi motivasi kami untuk terus menginspirasi dalam menyusun kebijakan yang akan menjadi masukan di masa yang akan datang. Para hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan warisan agung yang tidak hanya mencerminkan identitas kebangsaan, tapi juga menjembatani peradaban serumpun di Asia Tenggara. Dalam konteks global yang terus berubah, kedua bahasa ini tentu memegang peran strategis untuk memperkuat kerjasama regional, memperluas diplomasi budaya, dan memperkaya komunikasi antar bangsa. Forum Mabim ini ingin menegaskan kembali tekad dan semangat untuk menjadikan bahasa di negara masing-masing sebagai bahasa ilmu pengetahuan, diplomasi, dan juga bahasa persaudaraan yang bersaing global. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan sejawat dari Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam serta Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia atas komitmen kolaborasi yang terus terjalin dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemakalah, moderator, dan peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Para hadirin yang berbahagia, semoga pertemuan diplomatik ini akan menjadi sifat yang bersifat ilmiah dan memperkuat peran Mabim sebagai pelopor kerjasama kebahasaan serantau yang berorientasi pada kemajuan bersama, dan mari kita jadikan bahasa untuk membawa pesan perdamaian, keadaban, dan juga kedamaian. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Dan kiranya Pak Menteri berkenan untuk menyampaikan arahan, sambutan, sekaligus membuka seminar antar bangsa ini. Izinkan untuk memberikan pantun hadiah. Indah berseri cahaya mentari, hangat menyapa bumi Nusantara. Bahasa dan budaya takkan terganti, jadi jati diri bangsa sepanjang masa. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hafiz Muhsin. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari perwakilan Ketua Mabim Malaysia, Tuan Haji Mohsalahuddin bin Dato Paduka Muhammad. Yang kami hormati Tuan Haji Mohsalahuddin, kami persilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang terhormat Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Yang terhormat Dr. Fajar Reza Al-Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang terhormat Bapak Hafiz Muhsin, Ketua Perwakilan Indonesia dan anggota perwakilan, pejabat Excellent 1, 2 dan 3 dan 4 di lingkungan Kemendikdasamen, Yang Mulia Awan Suhaib bin Abdul Wahab, Ketua Perwakilan Brunei Darussalam dan anggota perwakilan. Diftis jemputan, bapa-bapa, ibu-ibu dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya di Dewan yang indah ini kita dapat berhimpun sempena seminar kebahasaan antarabangsa Mabim 2025. Terlebih dahulu
saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada Sekretariat Mabim Indonesia selaku tuan rumah Seminar Kebahasaan Antarabangsa Mabim kali ini atas undangan dan layanan penuh mesra yang diberikan kepada kami. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan salam hormat daripada Yang Berusaha Dr. Hazami bin Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia yang tidak dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini kerana terikat dengan urusan rasmi yang tidak dapat dielakkan. Bapa-bapa, ibu-ibu dan sidang hadirin yang saya hormati, Mabim atau nama awalnya Majlis Bahasa Indonesia Malaysia telah melalui sebuah perjalanan yang panjang dan mencabar serta ditubuhkan pada tahun 1972. Mabim ditukar nama kepada Mabim apabila Brunei Darussalam menganggotai majlis ini pada tahun 1985. Majlis bahasa ini bukan sekadar badan kebahasaan serantau yang berperanan memberi dan mengembangkan bahasa kebahasaan atau bahasa rasmi negara anggota. Malah, lebih daripada itu, Mabim dilihat sebagai sebuah badan kebahasaan yang telah berjaya mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan tiga budaya serumpun berteraskan semangat kebersamaan dan permuafakatan melalui satu bahasa yang serupa dan sempunya. Semuanya bermula dengan pernyataan bersama yang ditandatangani pada 23 Mei 1972 oleh Encik Hussein On, Menteri Pelajaran Malaysia, dan Bapa Mashuri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, Indonesia. Piagam Mabim yang ditandatangani pada 11 Jun 1987 dan komunike bersama yang dimeterai pada 11 Jun 19 yang dimeterai bersama pada 31 Julai 2006 telah membuatkan semangat dan iltizam Mabim mengatur langkah dan menyusun strategi untuk memperkembang dan memperkasakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu menjadi bahasa peradaban tinggi, bahasa ilmu, bahasa sains, bahasa teknologi moden, bahasa perusahaan dan bahasa ekonomi. Bagi menterjemahkan persefahaman tersebut, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh Mabim yang seharusnya kita hargai. Antaranya, termasuklah penyeragaman sistem ejaan bahasa Melayu dan penyelarasan istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Kemudian, usaha ini diperluas dengan kegiatan-kegiatan pendidikan bahasa, penerbitan kamus istilah, jurnal, wacana ilmu dan sebagainya yang digerakkan secara bersama. Bagi saya, usaha Mabim menganjurkan wacana ilmu seperti seminar kebahasaan ini amat bermakna. Seminar ini bukan sahaja membicarakan soal bahasa, tetapi turut meluas horizon pemikiran kita terhadap peranan bahasa dalam bidang diplomasi dan hubungan antarabangsa. Melalui usaha ini terbuktilah bahawa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi bahasa ilmu dan bahasa peradaban tinggi yang mampu menjadi jambatan penghubung antara bangsa. Tema seminar kali ini iaitu peranan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dalam diplomasi dan hubungan antarabangsa amat bertepatan dengan hasrat memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai wahana diplomasi serantau serta simbol kekuatan tamadun bangsa. Dalam konteks ini, bahasa berperanan sebagai jambatan yang menyatukan pelbagai latar budaya dan pemikiran dalam rantau Nusantara. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berakar daripada sumber linguistik dan budaya yang sama
telah lama menjadi wahana komunikasi dan persefahaman antara masyarakat serumpun. Melalui bahasa, nilai kearifan tempatan dapat diterjemahkan dalam bentuk tutur, tulisan dan diplomasi yang mencerminkan kehalusan budi serta kebijaksanaan bangsa. Oleh itu, pengukuhan peranan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dalam diplomasi serantau bukan sahaja memperkukuh jaringan hubungan antara negara-negara anggota MABIM, malah turut memperteguh kedudukan bahasa ini sebagai lamban maruah, identiti dan tamadun bangsa di persada antara bangsa. Bapa-bapa, ibu-ibu dan sidang hadirin yang saya hormati, dalam era globalisasi yang menuntut keterbukaan dan jalinan kerjasama antara negara, pengukuhan diplomasi bahasa serantau dan antarabangsa menjadi satu keperluan yang amat penting. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga wahana yang membawa nilai, identiti dan jiwa bangsa. Oleh itu, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berpotensi besar untuk diangkat sebagai bahasa diplomasi yang mencerminkan kehalusan budi serta kebijaksanaan tamadun serumpun kita. Dalam hal ini, usaha boleh digerakkan melalui pelbagai inisiatif strategi. Antaranya termasuklah memperkukuh kerjasama dengan badan-badan antarabangsa seperti UNESCO dan ASEAN bagi memperluas pergunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam pelakon serantau dan global. Penganjuran program diplomasi bahasa, seminar kebahasaan serta latihan bahasa untuk diplomat dan pegawai antarabangsa juga boleh dijadikan medium memperkenalkan keindahan dan nilai budaya serumpun ini. Bagi memperkukuh lagi peranan ini, MABIM boleh menubuhkan pusat diplomasi bahasa serantau sebagai platform pendidikan, latihan dan jaringan profesional yang berperanan mengembangkan fungsi bahasa dan dalam konteks hubungan antarabangsa. Melalui inisiatif ini, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia akan terus berkembang bukan sahaja sebagai bahasa ilmu dan budaya, tetapi sebagai bahasa diplomasi yang menghubungkan dunia Nusantara dan komuniti global. Bapa-bapa dan ibu-ibu dan sidang hadirin yang saya hormati, dalam era kecerdasan buatan masa kini, pendigitalan dan inovasi bahasa menjadi keutamaan yang tidak boleh dipandang ringan. Dunia sedang bergerak pantas ke arah masyarakat berasaskan data dan teknologi, dan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia perlu turut maju seiring arus perubahan ini. Oleh itu, negara-negara MABIM wajar memperkukuh kerjasama dalam bidang teknologi bahasa serantau seperti pengkalan data korpus digital, perisian penterjemahan automatik, pengecaman suara serta aplikasi kecerdasan buatan berasaskan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Usaha ini bukan sahaja akan memudahkan akses ilmu dan komunikasi antara masyarakat, tetapi juga memastikan bahasa terus hidup, dinamik dan relevan dalam dunia digital yang serba pantas. Bapa-bapa, ibu-ibu dan sidang hadirin yang saya hormati, dengan semangat serumpun dan tekad bersama, saya yakin bahasa Indonesia dan bahasa Melayu mampu terus berkembang sebagai bahasa yang berperanan besar dalam membina persefahaman serantau dan memperkukuh jalinan diplomasi antarabangsa pada masa hadapan. Sehubungan itu, dalam kesungguhan kita membina dan mengembangkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia serta tamadun bangsa di rantau ini, kerjasama dari pelbagai pihak amatlah diperlukan. Tanggungjawab ini bukan hanya terletak di bahu MABIM sahaja, malah menjadi tanggungjawab bersama para ilmuwan, pencinta dan pejuang bahasa rantau Nusantara
supaya bahtera bahasa dan khazanah budaya kita tidak karam dalam arus globalisasi. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjayakan kebahasaan, seminar kebahasaan antarabangsa MABIM 2025 dengan berkongsi ilmu dan pengalaman serta bertukar-tukar pandangan dan pendapat demi kelangsungan bahasa kita dan demi semangat penubuhan MABIM.